Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kembali lagi dengan channel aku, dekat channel aku. Macam biasa, channel aku memaparkan spek-spek yang ada dekat bengkel aku nah, yang aku pasang sama ada barang yang owner beli atau yang owner minta kita belikan, insyaAllah. Okey, ini enjin S1R 60mm semalam. Apa yang aku dah buat jadi, coba ni, auto tu yang potong. Semalam sebab dia high power, jadi aku potong ikut macam dream lah. Gigi belakang ni dah buka sekali lah. Jangan cakap tak ada gigi ni tak boleh pasang lah bang, bunyi bang. Tak ada, kau buka dulu kau pasang baru cerita dengan aku. Benda ni kadang-kadang ya ada separuh orang dia tak setuju bila benda ni tak ada. Tapi pada aku tak ada masalah apa pun. Mungkin yang silent, dia punya silent gear tak ada lah, apalah kau pasang nyanyi motor tu elok, benda pun modified. Okay, pada aku macam tu lah. Sebab Kang nak beli auto dream, owner dah beli FI high power punya, tak boleh buat apa. Jadi inisiatif dia aku potong lah. Potong sama panjang macam dream lah. Jadi dia cun-cun lah. Cuma beza dia silent gear ni tak ada lah. Silent gear dengan boost tu tak ada lah. Yang ada tu apa, dia orang cakap ada marking tu tak, aku pun tak faham lah. Lama aku pasang motor, aku tak pernah ikut marking benda tu. Jadi dia pasang elok dah, alhamdulillah. Ini yang mana-mana kaki original kan, kaki restore kan, benda ni tak boleh lah. Tapi bila lu dah pakai enjin yang macam ni masih lagi tertakluk pada keoriginalan sesebuah enjin tu, entahlah masing-masing lah. Kalau aku nak cakap kan tak percaya lah kan, bercanggah pendapat kan kena hentak lah aku dalam TikTok ni. Sebab TikTok biasa lah, TikTok tempat orang hentak orang ni, tak kasihan kan. Pada ada menteri boleh kena hentak dalam TikTok ni. Betul. Okey, jom, tak payah cerita banyak-banyak, jom kita pasang bahagian clutch. Mangkuk clutch. Okey, mangkuk clutch ni dia ada spring racing lah. Tak racing mana lah kan, sebab dia pun tak ada clutch tangan, dia hanya ada mangkuk clutch pun masih lagi high power. High power dalam dia tak ada washer lah, dia macam ni je. Alright. Tapi okey je, tak ada masalah pun high power ke dream ke. Sedangkan dalam ni pun gearbox high power. Tak ada isu pun, boleh dia pakai. Lain lah tiba-tiba lah kan bahagian clutch high power, dalam gear 3, tu lain sikit. Tapi memang ada lah benda tu special. Memang caya lah, tak ada cerita banyak lah. Nanti lah senang-senang buat cerita. Tu cun nak masuk. Alright. Dia punya washer outside dengan nut kecil tu. Tu nut. Tu outside. Tu nut kecil tu. Boleh tak? Dia punya ni ada, dia punya bearing ada. Okey, balik. Kadang walaupun EFI high power dia boleh masuk. Power kat tu lah tu. Mesti power lah. Ni high power. Apa lah guna-guna kawan yang duduk luar negara, beli lah. Beli kat Indon. Bearing Chris. Auto. Yang ni dia menggunakan auto high power tak ada washer. Bontot ni panjang. Tak ada masalah, boleh pakai. Jangan cakap tak ngamang kena pakai auto dream. Pakai dulu high power. Sebelum ada dream dah ada high power. Buat ni dia punya washer. Ini bocor tadi. Ada please. Yes, ini. Wal. Tadi masuk kat ni. Kat baru. Baik ni. Bong tayar.
Banyak semua apa? Ada sulit. Pindah lah bang. Banyak dulu. Ya tu. Mix sampai pegang perut. Ini. Lagi. Lagi. Oh. Ya, baru beri. Yang ni enjin ni kelas dia standard je. Tak banyak cerita. Standard dia. Dia punya apa? Oh baik, tu pun penting. Pada aku lah kan, siapa yang nak pakai spek besar-besar ni kan, better beli yang package macam ni kan. S1R ke apa ke, sebab lebih apa orang cakap, lebih jimat lah. Sebabnya kau tak payah nak alih tiang apa semua. Memang dia punya kawasan tu pun jauh. Jadi kalau korang tak beli, kalau kau still lagi nak pakai tiang standard, lepas tu nak pakai piston besar-besar, bagi aku kurang sesuai lah. Bila kau dah ada keinginan nak pakai spek yang besar-besar macam ni, better banyak jual. SHM ada, S1R ada, Taicom ada. Kau pilih je. Sedikit sebanyak kalau rosak dekat head apa semua tu biasalah, ada defect sikit-sikit. Benda pun namanya modified, tak mungkin lah dia tahan macam original lah, dia kat situ lah pula. Tapi anda kata kau berjaya pasang macam ni, okey, dapat mekanik yang baik, yang boleh pakai, yang boleh setting apa semua, memang best. Sebab aku dah banyak pasang barang-barang macam ni. Aku rasa macam dulu nak pakai 58, nak pakai 60, nak kena buat slip lah apa semua, ni tak payah. Enjin ni harga 500 lebih, 600 lebih, kau dah dapat dah, tinggal pindah barang-barang. Dia macam tu. Pada aku sangat menjimatkan masa lah. Menjimatkan masa, menjimatkan wang, menjimatkan tenaga. Kau tak payah nak fikir, tak payah nak fikir bocor apa semua. Melainkan kau pasang tak betul, dia bocor, memang kena buka balik lah. Tu lah. Pada aku macam tu lah, lebih bagus lah. Macam ni, high power, nak pasang head, nak pasang spek 60, tak payah apa pening kepala. Barang dalam semua ambil balik, beli satu crankshaft, beli satu L pump, dengan upah engineering gitu ini dah pasang. Kelas tangan pun tak ada, kelas pun standard, senang. Okey, dia menggunakan CNC tensioner power dari brand Taicom. Ini video boleh. Yang ini yang ini. Okey, macam ni lah penampakan dia. Tak banyak hal. Okey, ni satu. Lagi satu dia macam. Nampak? Okey, untuk blok ni aku dah potong tepak dia. Nampak? Aku potong 3mm, jadi belum pakai gasket pun dia dah ngam-ngam senang.
Sekejap aku kasi dulu tengok lah. Sikit-sikit kasi tengok. Kasi tengok lebih tak boleh. Sebab belum nak pasang nanti lah. Besok lah. Tengok kalau senang aku dah gerembal siap. Aku dah gerembal siap tapi rasa malas kan pasang ni kan. Jadi aku bagi korang tengok yang bahawa senya aku telah memotong bahagian blok. Right. Dari seminit dah. Tak adalah parah nak macam apa semalam lah. Nampak magnet pun masih lagi high power. Tapi pakai spek S1R. Nampak boleh tak? Boleh lah. Nampak. Bukan aku tak suggest nak pakai kalau nak pakai spek 60 puas hatilah. Pakai enjin macam ni. Senang. Tak payah nak pening-pening. Barang pun dah ada, tinggal kita pindah-pindah barang. Andai kata asalnya enjin tu dah ada kelas 1 ke dah ada apa, tinggal pindah je. Alright. Okay, yang ni dia punya head Dia punya head. Aku dah gerembal siap, tapi motor ni aku tak potting tau. Aku tak potting sebab lubang-lubang ni dah besar lagi. Satu daily use. Saya pulang pada masing-masing. Nak potting tak nak, tak apa. Macam spring valve aku menggunakan HHM Owner menggunakan HHM yang 4 gelung spring valve HHM. Cam dia menggunakan dari brand Leo. Nampak? Racing camshaft with rocker arm bearing Leo EFI X3. Okay, nampak? Camshaft EFI X3 untuk 56 sampai 60. 4 jack rod. Exhaust lift 8.8, intake lift 8.15. Nanti dah pasang bodai lah kan. Rocker arm bearing. Cam ni okey lah sebab aku pun ada pasang kat motor lain. Harga terjangkau dan performance dia baik lah pada aku lah. Tapi tak tahu lah kalau pada orang lain kata cam ni tak bagus, tak tahu lah. Tapi pada aku okey. Janji kau tahu kat mana nak set up benda tu. Kadang-kadang silapan pada sendiri ke. Mana tahu kau terus pasang ke apa ke. Tu pun jadi masalah kat sana tu. Jadi sebelum nak pasang head ni, kena tengok clearance ke apa ke yang wajib kan. Benda-benda tu penting lah, basic. Sebab barang-barang aftermarket ni dia tak macam original. Ada benda kita kena alter, kita alter. Ada benda tak payah alter, tak payah alter. Itu je. Simple. Pada aku simple. Alter lah. Tak ada tak payah lah. Tu. Cam dia. Tidur baring. Dulu korang nak pakai tidur baring kena custom. Sekarang tak payah. Sekarang tidur baring dah ada jual. Harga pun terjangkau. Nampak X3.
Macam head ni dia menggunakan apa? Menggunakan plug Y suku atau plug LC S1R Nanti senang baru kita hidupkan ke apa, sebab hari dah malam. Mana yang sempat je hari ni. Ni pelari jam. Kalau untuk head S1R ni apa? S1R ni bagi aku spring valve HSM sangat membantu. Keadaan overlap dia. Nampak kecil ni memang besar sebab dia nampak kecil sebab mangkuk ni mangkuk di dalam. Sebab aku dah dia punya kapasiti air tadi berapa 17 cc dia punya air ni. Jadi pandai korang nanti aku pun nak kira balik dia punya CR apa semua, baru tahu berapa CR dapat dekat Grand Sub Class 1 engine S1R ni. Macam ni timing gear dia guna apa brand lah? King Drag. King Drag dia punya timing gear tak silap aku King Drag ni. King Drag kan. Kalau kau pakai timing chain apa? King Drag version 2 timing gear boleh pakai ni, walaupun harga dia ekonomi tapi barang dia boleh pakai. Okey. Macam ni lah head dia. Okey, sampai sini je dulu video aku pada hari ni. Head pun dah siap, grandma dah siap pasang. Nanti nak ukur-ukur apa semua. Bila aku dah pasang, besok insyaAllah kalau tak ada apa-apa kita boleh pasang dia punya dia punya head block. Malam ni sampai sini dulu. Sehingga kita berjumpa di lain episode. Assalamualaikum. Bye bye.